ada orang berpendapat anak sulung tu akan jadi pemimpin yang baik. Ya, jadi dia saya anak sulung. Pemimpin di institusi ini banyak ya. Kalau kita lihat di institusi pendidikan tinggi, penyelaras program itu pun pemimpin pada peringkat dia. Betul. Of course, tentunya peringkat yang paling tertinggi dalam pembuatan keputusan, pemimpinnya adalah Nak Chancellor. Betul. Dan kemudian bawah Nak Chancellor kita ada timbalan-timbalan Nak Chancellor. Ya. Bawah pada timbalan Nak Chancellor kita ada mungkin dekan. Bawah pada dekan kita ada penyelaras-penyelaras program. Jadi kepimpinannya tak datang overnight Betul. Bukan bangun pagi aku boleh jadi pemimpin. Right, ataupun bila dilantik aku sudah pandai jadi dekan. Betul. Itu tak begitu. Jadi kerajaan kita mengenal pasti ataupun mendapati hal ini dan pada 2008 ditubuhkanlah AKAP. Jadi terasnya adalah untuk memberi latihan kepimpinan institusi. Yang nak memimpin institusi itu perlu ada kompetensinya. Betul. Perlu ada kompetensinya. Of course lah kalau kita nak balik kepada cakap-cakap ya, ada orang berpendapat anak sulung tu akan jadi pemimpin yang baik. Ya, jadi dia saya anak sulung. jadi contohnya ya. Tetapi ada juga pandangan bahawa kepimpinan itu perlu nurture, perlu dikembangkan ya. Jadi kita memegang kedua-duanya. Kalau tak anak sulung sajalah, tapi ada juga anak sulung yang bukan pemimpin yang bagus pun ya. Jadi gitu. Satu. Nombor dua, kita juga memberi latihan kepada pengurus profesional untuk pengurusan bakat. Ini satu bakat itu sendiri, pemimpin itu sendiri. Siapa yang nak mengurus bakatnya? Nah, pengurusan bakat profesional di institusi pendidikan tinggi tak sama dengan HR di organisasi yang lain. Tanggungjawabnya berbeza. Tanggungjawabnya berbeza sebab skop kerja pemimpin akademik lain daripada yang di luar sana. Contoh HR di Kelang, HR di MNC, lain pada HR di institusi pendidikan tinggi. Maka kita juga memberi latihan kepada kumpulan ini ya, pengurus-pengurus profesional untuk pengurusan bakat. Kita juga memberi latihan kepada ataupun latihan dalam bentuk training of trainers kepada mereka yang menjadi dekan ataupun yang kita nak mengetuai sesuatu bidang dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi contoh ya, pengajaran dan pembelajaran sekarang yang menggunakan AI. Betul. Again, tak adalah just because kita boleh pegang komputer, boleh buka main app sikit, kita boleh mengajar guna AI. Tak, itu perlu latihan. Dah mengajar, perlu pentaksiran pun bukan datang sendiri. Tetapi kita kena ingat, ya, AKAP beri latihan kepada mereka. Boleh semua ni. Tetapi kita ada berapa institusi pendidikan tinggi di Malaysia. UA sahaja ada 20. JPP KK sahaja ada 136 begitu. IPTS lebih pada 300. Tak mungkin AKAP boleh latih setiap ahli akademik dalam ini. Ramai ya. Jadi apa kita buat? Kita latih trainersnya. Jadi bila kita latih trainers untuk pengajaran dan pembelajaran, dia balik ke IPT masing-masing, laksanakanlah tugas, laksanakanlah tanggungjawab dan amanah.